Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, izinkan saya untuk mula dengan bawa satu analogi daripada dunia project management. Dunia yang sangat dekat dengan diri saya. Dalam saya mengurus projek, saya belajar satu perkara yang sangat penting. Gagalnya suatu projek, ia tidak gagal di tapak, tapi ia gagal di peringkat perancangan. Selalunya kita akan lihat gagalnya ataupun masalahnya di hujung. Projek tidak dapat siap pada masa yang telah ditetapkan. Kos melebihi apa yang telah digariskan dan dipersetujui. Dan kualiti tak sama seperti mana apa yang telah ditetapkan. Kesemuanya ini selalunya tidak berpunca daripada pekerja-pekerja di tapak. Tapi ia berpunca daripada perancangan yang tidak teliti. Koordinasi projek yang tidak pun berlaku. Risiko tidak ditangani awal. Dan ekosistem projek itu sendiri tidak disiapkan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, beginilah nasib remaja kita pada hari ini. Mereka tidak rosak pada umur mereka 17 tahun, tapi mereka telah rosak jauh lebih awal daripada itu. Di saat kita orang dewasa ini berhenti menyediakan atau merancang masa depan mereka. Mereka sudah rosak jauh lebih awal di saat kita orang dewasa ini berhenti menyediakan ekosistem yang baik bagi memelihara mereka. Kerana pada hakikatnya, remaja bukan masalah sosial. Mereka ialah masa depan negara. Dan kalaulah projek sebesar masa depan negara ini tak ada pemilik projeknya, tak ada blueprintnya, tak ada orang yang melihat secara teliti, maka pasti projek ini akan gagal. Kalaulah kita bertanya apa yang berlaku pada remaja kita pada hari ini, maka kita akan mendengar masalah buli, pornografi, anxiety, depression, hilang fokus pada pelajaran, hilang hormat pada ibu bapa, hilang segalanya. Dan yang paling penting, hilang identiti. Dan masyarakat kita pada hari ini pula cepat melabel. Rosaklah remaja kita pada hari ini. Lemah, tak ada disiplin, tak takut Tuhan. Izinkan saya untuk nyatakan satu perkara yang mungkin tak selesa untuk kita dengar. Masalah remaja bukan salah remaja, tetapi ia tanda gagalnya ekosistem dewasa. Ia bukan salah mereka, tapi salah dunia yang kita bina. Atau lebih tepat, dunia yang kita biarkan terbina di sekeliling mereka. Kita tak membentuk remaja, tetapi kita membiarkan dunia membentuk mereka. Kita membiarkan dunia membentuk mereka. Dan dunia pada hari ini pula bukan dunia yang kisah pasal mereka. Dunia digital, dunia tanpa hiburan. Dan kalaulah saya boleh jadikan dunia itu satu susuk tubuh, maka pasti dunia itu akan berkata, do I look I care? Ada aku kisah pasal remaja korang ni? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bercakap mengenai Malaysia unggul 2040. Ekonomi mampan, ekonomi masa depan, kemajuan negara dan sebagainya. Saya ingin nyatakan satu perkara yang realiti yang pahit. Malaysia sedang berlari tanpa pelari masa depan. Kita sedang menyusun masa depan negara. Tetapi pelari yang akan memegang baton negara pada masa akan datang sedang keliru siapa diri mereka. Saya ingin tegaskan sekali lagi, ini bukan salah mereka. Mereka hanya tidak dipersiapkan. Dan kalaulah perkara ini berterusan hari demi hari, tahun demi tahun, maka dah kita tak perlukan pun musuh luar untuk datang. Cukup kita untuk memusnahkan harapan masa depan negara daripada dalam. Kalau kita melihat, tuan-tuan, apa masalah remaja pada hari ini, maka kita akan melihat simptom-simptomnya yang banyak. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, masalah buli, anxiety, depression, pornografi dan seumpamanya. Semuanya itu bukan akar. Itu hanyalah daun-daun, ranting-ranting yang gugur. Akarnya hanya satu. Krisis identiti remaja adalah punca bagi segala masalah remaja pada hari ini. Sekiranya identiti mereka runtuh, maka segala masalah penyakit mudah akan masuk. Sekiranya seorang remaja itu tak kenal siapa diri dia, maka dia akan ikut siapa yang lebih berpengaruh. Sekiranya seorang remaja itu tak tahu nilai dalam diri dia, maka dia akan mencari nilai dia dalam likes and views. Dan kalaulah seorang remaja itu tak tahu erti dia seorang Muslim, seorang Melayu, seorang lelaki, seorang perempuan yang anak watan, maka dunia luar lah yang akan membentuk mereka. Bukan lagi kita. Identiti mereka runtuh, jiwa mereka rapuh, tingkah laku mereka kacau. Kesemuanya itu disebabkan kita tidak membina identiti mereka daripada kecil. Mereka bukan jahat, mereka bukan rosak, mereka bukan lost generation. Mereka hanya tidak dipersiapkan. Dan pada hakikatnya, apa yang berlaku pada remaja pada hari ini terbentuk akibat daripada 5 faktor.
Faktor yang pertama adalah dunia digital telah membesarkan mereka lebih daripada manusia. Hari ini, anak-anak kita banyak belajar daripada TikTok dan Instagram. Lebih daripada ibu bapa mereka sendiri. Yang kedua, apa yang berlaku pada remaja pada hari ini disebabkan komuniti hilang fungsi. Surau dan masjid bukan lagi menjadi rumah kedua bagi remaja. Dunia mereka pada hari ini di dalam dunia Roblox, dunia Mobile Legend. Anak-anak, jiran-jiran dah tak kenal anak-anak remaja ini. Yang ketiga, faktor yang menyumbang kepada apa yang menjadi pada remaja pada hari ini adalah ibu bapa terlalu penat dan terlalu letih. Pergi kerja malam, pergi kerja gelap, balik pun gelap. Masuk pukul 8, keluar pukul 6. Penat, jiwa kosong, tak sempat nak melihat kemenjadian dan pembangunan jiwa anak-anak itu sendiri. Yang keempat, sekolah. Sekolah fokus akademik, bukan pembinaan karakter. Walhal kehidupan memerlukan karakter, bukan hanya sekadar grade peperiksaan. Dan yang kelima, negara. Negara tak ada naratif, identiti yang jelas. Dan apabila remaja ini tak tahu identiti dia, maka mereka akan mencari di luar, mencari tempat yang salah. Dan sekiranya kelima-lima perkara ini bergabung, maka lahirlah generasi remaja yang hilang arah. Tuan-tuan dan perempuan, dalam pengalaman 25 tahun ISMA, terlibat secara langsung akan dakwah remaja ini. Bercampur dengan mereka, bergaul dengan mereka, melihat perkembangan mereka di masjid, di surau, di sekolah, di camp, di komuniti. Kita dapat simpulkan remaja ini memerlukan 4 perkara. Yang pertama, remaja memerlukan tempat yang mereka rasa mereka ini diterima. Tempat mereka boleh meluahkan, mengekspresi diri mereka. Dan sekiranya mereka tak dapat rasa dan tempat ini, maka dunia luar lah yang akan memberi rasa dan tempat tersebut. Yang kedua, remaja memerlukan hala tuju yang jelas. Remaja tak perlukan pun ceramah-ceramah yang panjang, cukup bimbingan yang konsisten. Dan yang ketiga, remaja memerlukan cabaran yang membina jiwa. Remaja tak boleh dibiarkan statik, tak boleh. Mereka mahu diuji, dilatih, dimatangkan dan diberikan tanggungjawab. Dan yang keempat, memerlukan role model. Orang dewasa yang mereka hormati. Role model ni tuan-tuan, bukan artis, bukan penyanyi. Tetapi manusia sebenar. Saya ulang, manusia sebenar yang hidup di sisi mereka, yang membimbing mereka selamanya. Membimbing mereka selamanya. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita lihat selepas ini, lepas remaja memerlukan, kalau kita nak bangunkan balik remaja, dia tak boleh dipisahkan. Dia tak boleh dibebankan kepada seorang dua. Ia perlu dipikul oleh semua orang. Semua pihak perlu mainkan peranan. Ia perlu menjadi misi kebangsaan. Yang pertama, masjid dan komuniti. Wujudkan biro remaja masjid. Sibukkan mereka dengan program cuti sekolah. Halakah Quran, halakah kecil. Pastikan masjid ini menjadi tempat pembinaan jiwa remaja. Yang kedua, rumah itu sendiri. Keluarga. Wujudkan komunikasi matang, luangkan masa yang berkualiti bersama remaja. Jadikan rumah itu menjadi sebagai madrasah pertama remaja, tempat pembinaan jiwa mereka yang pertama. Yang ketiga, sekolah. Sekolah mesti membina manusia. Mesti membina manusia. Wujudkan, bina karakter mereka, bina kepimpinan mereka, wujudkan kepimpinan, program-program kepimpinan. Wujudkan rasa izzah, bangga mereka menjadi seorang rakyat Malaysia, seorang Melayu, seorang lelaki, seorang perempuan dan seumpamanya. Dan yang keempat, negara memerlukan naratif identiti yang jelas. Jaga remajamu. Sekiranya kita tak jaga remaja, maka masalah remaja lah yang akan menjaga kita pada masa akan datang. Tuan-tuan dan perempuan, sebagai penutup, saya ingin kembali balik kepada analogi project management, pengurusan projek saya yang awal. Dalam kita mengurus projek ini, ada satu soalan, pertanyaan yang penting untuk dijawab. Siapakah pemilik projek tersebut? Dengan izin, who is the owner of the project? Kalaulah kita berharap orang lain untuk buat, maka pasti tuan-tuan, perempuan, pasti projek itu akan gagal. Tapi sekiranya, dan hari ini saya nak bertanya kepada orang yang sekian yang mendengar, daripada diri saya sendiri. Siapakah pemilik projek masa depan negara? Siapakah pemilik projek kemenjadian dan pembangunan remaja negara Malaysia? Kalau kita menjawab orang lainlah yang buat, maka pada hakikatnya kita sedang menyerahkan
ataupun kita sedang membiarkan satu generasi hilang begitu saja, dan kita membiarkan, seolah-olah membiarkan dunia yang langsung tak kisah pasal remaja ini untuk membentuk mereka. Tapi sekiranya pada saat ini, hari ini, kita mengambil sikap untuk peduli, memimpin, membina dan menguasai misi ini, maka sebenarnya kita bukan sekadar menyelamatkan satu generasi, kita sebenarnya sedang menyelamatkan masa depan negara. Akhir kalam, saya ingin menyeru dengan penuh kesedaran, jaga remajamu, kerana di tangan mereka lah negara ini sedang dibina. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.